Pada mulanya, Tuhan mencipta segala sesuatu, iaitu langit, bumi, bintang, tumbuhan, haiwan, dan manusia. Dia mencipta manusia menurut rupanya. Dan segala ciptaannya adalah sangat baik. Kita diciptakan oleh Tuhan secara istimewa dan dikasihinya tanpa syara. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, satu tempat yang indah, subur, dan penuh berkat. Manusia diberi tanggungjawab untuk menjaga dan mengusahakan ciptaannya di sana. Segala yang Tuhan lakukan menunjukkan kasih-Nya yang tiada batas. Tuhan bukan sekadar pencipta, tetapi Bapa yang penuh kasih. Namun sesuatu yang menyedihkan berlaku. Walaupun Tuhan telah memberikan segala yang baik, manusia memilih untuk tidak taat kepadanya. Hawa dan Adam yang diperdaya oleh ular telah melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah yang terlarang. Inilah permulaan dosa masuk ke dalam dunia. Dosa mulai menguasai hati manusia dan kita semua manusia mewarisi dosa ini. Dosa telah memisahkan kita daripada Tuhan yang suci. Upah dosa ialah maut. Dosa telah membawa kegelapan ke dalam dunia dan ke dalam hati kita. Dosa tidak boleh diabaikan kerana ia membawa akibat yang serius serta hukuman nyata dalam hidup kita. Walaupun kita berdosa, Tuhan tidak berpaling daripada kita. Dia tetap mengasihi kita dan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Dia menawarkan anugerah hidup yang kekal, walaupun kita sering berpaling daripadanya. Hanya Tuhan yang dapat menyucikan dan memulihkan kita. Inilah permulaan kepada kisah kasih dan penebusan yang luar biasa. Di tengah kegelapan dosa, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang paling agung. Dia memberikan anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Dia adalah anak domba Tuhan yang tanpa dosa, tetapi menanggung dosa kita di atas kayu salib. Yesus lahir di sebuah kandang, satu tempat yang hina. Dia datang sebagai manusia yang rendah hati. Dia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia mati agar kita boleh hidup. Darah-Nya menyucikan, memulihkan, dan menebus kita dari segala dosa. Tanpa pengorbanannya, tidak ada pengampunan. Melalui pengorbanannya, kita didamaikan dengan Bapa. Meskipun dosa kita yang merah seperti kirmizi dijadikan putih seperti salju, Yesus menyerahkan nyawanya dengan rela demi kita di atas kayu salib. Tuhan tidak mahu kita terpisah selamanya daripadanya. Kasih-Nya telah dibuktikan. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Yesus mati, tetapi itu bukan akhir cerita. Dalam kasih-Nya, ada kuasa. Dalam darah-Nya, ada pengampunan. Di atas salib, kasih dan keadilan bertemu. Di saliblah jalan pulang kepada Tuhan dibuka. Kasih Tuhan bukan untuk disimpan sendiri, tetapi ia adalah untuk diterima dan dikongsikan. Mahukah kamu membuka hati dan menerima kasih itu hari ini juga? Kita jatuh, kita berdosa, tetapi Tuhan tidak menyerah terhadap kita. Bila kita dengan rendah hati mengaku dosa, Dia setia untuk mengampuni dan menyucikan kita. Bukan kerana kita layak, tetapi kerana kasih-Nya yang besar. Dia mengajak kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Melalui Kristus, hidup lama kita disalibkan bersamanya. Kini kita menerima permulaan yang baru dan hati yang diubahkan oleh kasih-Nya. Tak kira siapa pun kita, bila kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Percayalah dan berserulah kepadanya. Keselamatan bukan milik orang yang sempurna, tetapi milik mereka yang berserah dan mencari Tuhan. Yesus disalibkan, tetapi Dia tidak kekal di sana. Pada hari ketiga,
Dia bangkit. Maut tidak dapat mengalahkannya. Kubur tidak berkuasa atasnya. Hari ini, Yesus hidup. Dia memegang kunci masa depan kita, termasuk masa depanmu. Adakah kamu bersedia untuk membuka pintu hatimu dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidupmu? Undanglah Yesus masuk dalam hidupmu. Kerana di dalam Dia ada pengampunan, ada harapan dan ada hidup baru. Kasih Tuhan tidak berakhir di salib. Dia mahu kita bertumbuh dalam iman, kasih dan ketaatan, seperti pohon yang berakar dalam firman. Rindukan firman seperti bayi yang rindu susu. Tinggallah di dalam Kristus supaya kita berbuah. Sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus setiap hari. Berjaga-jagalah dan berdoa. Melayani, mengasihi, dan setia menantikan kedatangannya pada kali kedua. Tumbuh dalam firman dan ketaatan membawa hidup yang berbuah serta bersedia untuk menyambutnya. Dia akan datang semula. Marilah kita hidup dalam ketaatan dan hati yang bersih. Dia memberi kuasa dan autoriti kepada manusia untuk berjalan bersama Dia. Yesus berjanji akan datang kembali dan membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Di sana, tiada air mata, tiada duka cita, hanya di dalam hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Satu hari nanti, langit akan terbuka. Yesus akan kembali, dan setiap mata akan melihatnya. Itulah janji pengharapan yang kita nantikan, dan janjinya pasti ditepati. Jika kita percaya dan mengikutnya, tempat itu akan menjadi rumah kita selama-lamanya. Kita adalah warga negara surga, dan satu hari nanti, tubuh, jiwa, dan roh kita akan menjadi baru. Dari ciptaan yang indah hingga kehidupan kekal, bersamanya, Tuhan sedang menulis kisah hidupmu. Tiada siapa terlalu jauh dari kasih-Nya. Tiada yang terlalu kotor untuk disucikan. Tiada yang terlalu lemah untuk dipulihkan. Terimalah kasih-Nya, buka pintu hatimu, dan biarkan Tuhan menulis bab baru dalam hidupmu hari ini juga. Jika kamu telah menerima Yesus tetapi masih ragu-ragu tentang janjinya, percayalah, apa yang Tuhan katakan, pasti Dia lakukan. Kerana Dia adalah Tuhan yang menepati janji.